Okey, Assalamualaikum. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.30 pagi. Sudah siap berkemas, kemah, sudah siap sarapan. Masa untuk bertolak menuju ke Oslo. Let's go! Berjalan sunyi, subuh yang dingin, roda berputar. Doaku iring dari desa kecil, impianku terbang langkah demi langkah, Tuhan yang memegang. Hujan panas, ribut dan debu menjadi saksi rindu yang satu. Aku jiwa kembara, takkan pernah terikat dunia fana. Welcome to Salem. Di setiap langkah ku cari dia, pulang akhirnya ke syurganya. Tolong kiri. Gambar baru ni. Katak. Apa ni? Katak. Berhati-hati dengan katak. Tak semua indah. Susahlah nak camping macam ni. Kat sini katak ni keluar waktu musim panas kot. Katak mana ada bulu. Dia suka tempat lembab kan. Dah habis dah teri katak. Dah masuk teri-teri berkuda. Menemui arti. Okey, kita akan memasuki hutan. Aku jiwa kembara, takkan pernah terikat dunia fana. Di setiap langkah ku cari dia, pulang akhirnya Welcome to the jungle. ke syurganya. Dia orang sudah ada tempat laluan basikal ni hari nak dekat bandar ataupun kawasan perumahan. Ini apa, bandar kembali anjing. Apa boleh anjing tak boleh kambing. Dah terikat-ikat tali. Berguling-guling. Tapi jiwa tak mati. Jalan Tuhan kekal abadi. Saya je kanan itu iri bukan club kan. Yalah ni Snapgross Club ni. Yalah supermarket lah kanan ni. Sampai nak restock apa entah. Semua makanan macam banyak je. Air. Tanda kita restock air. Cuba masuk. Ni nak masuk tu. Kita tunggu kita. Ni kiri. Sini tempat basikal ni. Macam kat kiri kan tengok kanan. Kat kanan ni tengok kiri. Syurganya. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai lunch dan solat dan toilet. Kita dah kilometer ke-19. Kalau kita target 50 kilo hari ni. Sekarang jam menunjukkan pukul 1 petang. So kita ada lagi 2 ke 3 jam insyaAllah. Alright, welcome to Nook Vans. Terima kasih orang Sweden di hadapan saya ini membetulkan Nook Vans dia kata. Sweden dah kita. Berjalan-celik sampai Sweden dah. Masih tengah mimpi ni cuba tampar muka sendiri. Masing-masing dah macam naga dah. Keluar asap dia mulut. Keindahan hutan di Sweden. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak nampak warna dia sebab backlight. Ni kalau dah berasap ni kurang-kurang 5 degree Celsius ni. Sekarang dah 36 kilo. Tapi dah nak gelap. Siang sekejap ini. Bahaya tolak 8.30 tadi. Sekarang baru pukul 3. Dengan jalan dragon bike macam ni. Nak cecah 50 pun azab. Kita ambil yang atas je lah terus. Tak payah lalu tasik tu. Tak boleh? Tak nak pergi sini. Oh, nak masuk tasik tu dulu. Masuk tasik situ tak sampai sana pun tak apa kan. Tak semestinya kat situ kan. Yang penting tepi tasik kan. Boleh lah masuk situ lah. So esok kita keluar balik. Boleh keluar ikut laluan situ lah. Jom. Okey, kita nak menuju ke Taman Rusa. Hopefully adalah rusanya. Boleh kita panggang. Barbecue dah beli. Arang dah beli. Tangkal sekoh. Panggang dia. Dah masuk ke dalam hutan untuk menuju ke tasik. Jalan dah start off-road ni. Tak menyesal je masuk sini. Ini nak bawa abang gimana ni? Sedang menurun ke tasik. Ada lembun-lembunan. Lembu pun kuda. Jangan jap pergi keluar, kena manjat ke depan tu.
Kau manjat balik. Manjat keluar kau ni. Tu banyak perkampungan tu kat sini. Okey, kita dah start off-road. Lalu sebelah landasan kereta api. Sekarang dah kilometer ke 49. Hopefully kita akan jumpa tempat kita bermalam hari ni. InsyaAllah. Dah menjejak kilometer ke 50 untuk sampai ke campsite. Asik. InsyaAllah. Tengok. Ha? Ada sampan? Mana ada? Tu belah sana. Selamat ke tak kat sini? Tak ada kawasan yang ni lah, bawah pokok ni lah. Kawasan rata. Basah lah. Tapi cari tempat lain je dulu. Jalan besar. Besarnya rumah dia orang ni. Ni tempat parking. Tu tepi tasik tu tak boleh? Tasik ke tu? Kan. Sini. Betul tempat laluan orang. Tu kat belah kanan ni ada apa? Kita sepatutnya nak ke mana? Jalan ke sana. Sana memang park kan? Ni belah kanan ni tak ada tasik. Belah kanan ni ada apa? Kita nak masuk kiri ke kanan? Kiri Ni kanan ni ada apa? Ni ada deck ni yang. Ni tempat orang parking lah. Tak tahu dia tulis apa ni. Be careful, don't move alien species between waters. Yelah sini better lah daripada atas tanah sana. Ni kat sini ada tempat duduk lah. Ni dekat kerusi ni. Memang lagi prefer kat sini lah. Ni dekat sini. Macam je kemah sini. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dah sampai tempat kita bermalam. So kita pasang kemah dekat sini. So basikal pun kat sana. Dah selesai solat. So sekarang ni nak makan, lepas tu siap-siap dan kita terus siap-siap tidur lah, insyaAllah. So kita dah nak masuk tidur dulu. So kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.30 pagi. So kita orang tengah siap-siap berkemas. Daripada pagi tadi hujan. So kita orang solat pun kat dalam kemah disebabkan kat luar hujan. So sekarang ni Alhamdulillah dah kurang sikit lah hujan berbanding dengan pagi tadi. Agak lebat juga. So walaupun pun hujan, kita orang still kena gerak juga. So sekarang ni tengah bersiap-siap pakai baju hujan sebelum kita mula bertolak, insyaAllah. Let's go. Dengarkanlah deruang intikah roda menyusul waktu. Dia merenung jalanan jauh, diburu resah impian menggunung. Ucapkanlah baik kata restumu membunga di hati. Harum mewangi di laman sepi, mengalir semangat membangkit jiwa. Alhamdulillah kita dah siap. So rasanya sekarang dalam pukul 11 dah kot. Barulah kami nak bertolak ke arah Oslo, InsyaAllah. Sekarang ni suhu lebih kurang dalam 10 degree ke atas. Rasanya belas-belas kot. Dia tak berapa nak sejuk sangat. Kalau hujan ni dia memang tak sejuk sangat. So jom kita mulakan dengan ummul kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, so sama-sama kita doa semoga Allah memudahkan urusan kita daripada awal hingga akhir. Dan kita betulkan niat untuk belajar kerana Allah Ta'ala. Kita doakan Allah memudahkan urusan kita daripada awal hingga akhir. Dan jumpakan kita dengan orang yang baik-baik. Bismillah. Apa nama tempat tu? Eskilstuna. Eskilstuna. Ada masjid. Alright, let's go. Ikatkanlah tali teguh nanti hati meluhur. Manapun kau pergi menyemai benih, menyemai kasihnya menyirami jiwa. Kembali memburu hikmah, saksikanlah sutradara dunia.
Indahnya warnai alam buana, di penghujungnya hanyalah kepadanya segalanya miliknya. Okey, sekarang jam pukul 2 petang. Maknanya hujan semakin lebat. Tak ada tanda-tanda untuk hujan berhenti. Kita ada lagi dalam 33 km untuk sampai ke masjid. Okey, jom kita sambung kayu. Sekarang ni pun kita orang dah masuk ke kawasan hutan. Ni kawasan basikal lah yang disuggest oleh Google Maps. Bismillah. Indahnya, lihatkanlah fitrah manusia, menghormati dan berkasih sayang, mengangkat keamanan bersama. Oh indahnya. Buncul, basah, sejuk. So kita hadap je lah ya. 20 km, belah ketiga. Kasut pun dah penuh dengan air. So sekarang ada 24 km lagi nak sampai masjid. Nak tak nak kena sampai juga masjid hari ni. Bismillah. Jam dah menunjukkan 4.30 malam. Dah gelap dekat hutan ni. Tapi ada lagi 18 km untuk sampai ke masjid. Okay, sikit lagi. Dah kena buka lampu lah. Dah start gelap ni. Kawasan ni dah tak ada orang. Rumah pun dah start jarang-jarang. Okay, mari teruskan perjalanan. Dulu, kalau sejam lagi. Tengok. Tempat ni sampai isyak. Kalau sejam, tempat sampai isyak. Kalau 18 kilo ke sini 2 jam. Dia ada 2 jalan. Jalan kiri 7 minit slower, tapi dia jalan highway. Kanan ni macam jalan macam ni juga kot. Alhamdulillah, kembali ke jalan besar. 5 kilo lagi guys sampai masjid. Sikit lagi 5 kilo lagi. Ni lintas ikut je jalan basikal ke sana. Alhamdulillah ya Allah. Betul lagi. Pukul 7 lah, tak tahu lawan ni buka ke tak isyak. Okey, kita tinggal 400 meter lagi nak sampai masjid. Sekarang dah 7 suku guys. Harap buka. Patut rumah yang masjid ke, tempat hotel dekat masjid tu pun dah cantik dah. InsyaAllah. Bismillah. 200 meter lagi. Kita masuk itu. Lepas di kiri ni. Dengan bola putih ni. Sikit lagi. Ni warna coklat ni. Maksudnya warna coklat ni. Yang masuk kiri. Yang mati. Cuba deh. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke masjid. Berjumpa dengan Tuan Hilmi asal Aceh. Alhamdulillah. Sampai pun aku 7 lebih dah. Dah tu buka kasut. Bawah tangga. Bawah tangga. Okey. Tak tangga nanti ada kadang. Boleh. Bagi alamat. Tulis alamat katanya. Mana alamat? Alamat suruh adik dah tulis. Saya lupa. Nombor telefon kalau tak berubah lah. 901. Kalau berubah dia dah bagi tahu ni biasanya. Okey, chef yang diimport dari Malaysia. Bukan chef. Bukan chef. Saya tolong. Sous chef. Belajar masak. Student baru. Masakan hari ni, masakan ada atas
Masakan Thailand pad pad. Oh, Thailand, bukan Aceh. Pad pad. Dengan ini pad pad. Pad pad. Ini citra. Itu citra yang ada versi kerisik dan juga santan. Tempe special. Ini tengah goreng daging. Masakan Thai betul ni. Ini gabungan. Aceh, Thai dan juga Dimasak oleh orang Malaysia. Kita akan serumpun. Malay. Okey lagi nak masak ni. Okay. Okey, Alhamdulillah hari ni hari Sabtu. Kita shopping bersama dengan keluarga Tuan Ismail di Class Olsen untuk mencari kemah kalau ada jual lah dekat sini. So, apa lagi nak cari? Kasut bukan kat sini. Barang-barang camping. Tapi tengok ni macam-macam barang-barang rumah ni. Ada hujan. Okay, Assalamualaikum. Alhamdulillah sekarang jam pukul 9 pagi. So kami masih lagi di Eskills Tuna setelah 3 hari duduk di rumah Tuan Helmi dan keluarga dia. So ni dia punya parking dia, parking basikal. So kita dah tengah siap-siap setting basikal dengan barang-barang yang basah lencun untuk beberapa hari ni. Dan sekarang kita dah get ready, dah beli barang-barang untuk kalis air. InsyaAllah semoga selepas ni boleh meredah air dengan jayanya. InsyaAllah. Okay. Nyum sikit. Okay, sekarang sesi untuk mengelap basikal yang bersalut tepung. Tepung pasir. Off-road beberapa hari lepas yang menyebabkan pemandunya mental. Okay, dan saya punya basikal dah selesai. Dengan ada tambahan beg baru dijadikan penyanda. So ini dikalis air. Nanti kalau hujan dia akan dibalut dengan kain ni. Lihatlah barang-barang Adilah yang masih belum dikemas. Okay, Alhamdulillah sekarang jam 1:30. Kami akan bertolak menuju ke apa nama? Erebro, insyaAllah 100 km. Anggaran dalam 2-3 hari dah. So hari ni mungkin dalam 30 km sahaja, insyaAllah. Dunia terasa rumah sendiri. Okay, jom. Alhamdulillah depan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Beza dalam jiwa ada cahaya yang sama. Cari persamaan di tengah lautan manusia. Raih perbezaan, lukis warna dunia. Biar Jadi, keyakinan menambah kasut baru. tinggalkan air mata. Syukur dan doa jadi jambatan jiwa. Sekejap. Ada senyuman ubat segala lara. Ada tangisan tanda kita manusia di bumi asing. Bau roti. Abu, macam Arab-Arab. Dia tadi harap-harap. Jom. Yakin tak? Kena pergi tengok lah baru tahu yakin ke tak. Ni Abu Al-Mij. Lah dia tulis Arab tu lah yang kat parking ni. Beri salam dulu ya. Kalau dijawab tu, tu ada welcome. Welcome bukan assalamualaikum. Talbiah. Kafah Palaban. Abu Al-Mij Pirago. Boleh kot? Nak ke? Kena ada. Abang nak kena masuk sekali ke? Sekejap abang cek parking proper ya. Abang Mus. Halal lah. Halal. Halal. Dia tulis halal? Oh tu halal. Dia macam restoran je. Ya, ada orang tu mengidam pizza Syria. Apa nama dia ni? Maria Lahma Alajan. Dengan apa lagi satu? Oliver. Oh. Ni Oliver ni Maria. Ini Lahma Alajan. Lama. Dengar apa tadi? Lama Alajan. Okey. Hari ni si putih ni dah rantai putus. Tayar pancit pula. Kenapa putih? Penat je. Sian dah dia. Okey, sekarang dah pukul 4 malam. Masih belum keluar lagi daripada Eskills Tuna ni. Suasana senja.
DS Girls Tuna Sweden. Ni laluan basikal dan jalan kaki sahaja. Dengan kereta di tempat lain. Ha? Itu Vista Camping depan ni. Ni Vista Camping check-in reception ni. Ni kot reception kanan ni. Ni tapi ni spot hotel. Ni reception. Macam gelap reception ni. Dah tutup lah. Tutup dah reception ni. Gelap lah. Sini ke reception ni macam bukan reception je. Okay, so kita dapat masuk ke campsite. So harga dia dalam 350 euro. Krona. Bersamaan 150 ringgit. So segi kan. Sini. Ush. Dia kata pukul 3. Tapi dia kata tak kisah pun bila-bila sebab tak ramai orang. Ni kot rumah ni. Tapi dia kata atas rumput lah. Ni kot tandas ni. Dia kata kalau tak jumpa tempat parking je lah mana-mana dia kata. Ni lah dekat dengan tapak ni. Basah. Basah rumput. Dia tak ada nombor pun. 404. Dekat bulatan kolam. Kolam ke? Tak jumpa tempat. Sekejap parking lah dulu. Nak kena cari. Hello, do you know 404 please? We'll find the spot. 404. Yeah, it's here 4004 near the toilet. Are you going to camp? Or? Yeah, we are camping. Oh, you're camping. Yeah. Oh shit. Okay, do you? But you use electricity or? No. So you're out in this weather freezing? No? Men, there is no other people here, So I think you could take a place that you like if you find one. Alright. Okay. So the toilet is here, right? The toilet house is there. The toilet house. Can man see the toilet house? Yeah, service What do you have? Service house, yeah. No. This is service house. Is it here? This one? Where do you come from? Malaysia. Malaysia, okay. So you have been cycling around 1 year. Oh, I mean, it must be there. So you try this one. We can. Yeah. So you don't have to be outside to fix that. Alright, thank you very much. They much better. Where are you hid? Where are you going then? After this, we're going to Norway. Okay. Yeah. By train or by bicycle? By bicycle. Oh shit. Hey, asphalt. Yeah. Good ground and. So we can camping here? Yeah, I think so. Yeah. Boleh masuk dalam ke? Ni lah, kat sini pun okey ni. Okay, Alhamdulillah. Kita dah jumpa satu lokasi untuk pasang kemah di belakang bangunan. Ini sebab kemah baru. Jadinya ada lapis plastik. Amboi. Ya, kemah baru. Rumah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Okay. Amboi. Kemah baru, pasal bagus. Kenapa ada punya setting dia? Mesti saya orang Europe ni. Aku jatuh berkali, namun aku masih di sini. Dunia cuba runtuhkan, tapi jiwa ini takkan mati. Luka di dada tak pernah sembuh. Bayang gelap cuba menutup arah. Aku dengar bisikan kata-kata mampu, tapi aku balas aku lahir untuk berubah. Hidup luar biasa, walau ribut melanda, ku takkan
Okay, Alhamdulillah kita dah siap pasang rumah baru. Terkejut weh, besar gila kemah ni. Berbanding kemah kita orang sebelum ni 2 kali ganda guys saiz dia. Kapet pun tak cukup uang. So kapit ni sebelum ni besar. Berbanding kemah? Tak, abang rasa kemah ni besar lagi. Alah, sulitnya boleh ngopi ni. Okey, Alhamdulillah. Rumah baru kami dah siap. Jom kita tengok ada berapa bilik dalam rumah baru ini. Bukan main. Okey. Nampak. Masuk-masuk ada ruang tamu guys. Boleh duduk dekat sini. Masuk-masuk ada ruang tamu. Ada dapur guys kat sana. Tempat masak. And then ada satu tempat tidur. 2 tempat tidur guys. 2 tempat tidur. Kita ada chandelier atas ni. Dan kita ada rak kasut kat bawah ni. Letak kasut. Bau kasut dalam ni. Okey, Alhamdulillah. Okey, jom masuk. Ada ruang kasut. Tentang kasut baru ya. Okey, Alhamdulillah. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 9 pagi. We survive another day. Kita camping di kawasan tempat camping ni. Dibayar RM150 jugalah. 350 krona. Sebab kita menggunakan dia punya tandas, dapur dan sebagainya lah. So, dia suruh camping dekat atas rumput. Tapi rumput basah. So, kita orang camping lah dekat atas jalan ni. Supaya kemah tak berapa nak basah sangat. Okey, selamat pagi. Kita buat sarapan jom. Okey, sekarang jam 11 pagi. Kita nak start mengemas. Cabut balik kemah. So, jom kita siap-siap packing. Bungkus kemah untuk kita nak mula bertolak. Let's go. Buka dada tak pernah sembuh. Bayang gelap cuba menutup arah. Aku dengar bisikan kata-kata mampu. Tapi aku balas, aku lahir untuk berubah. Hidup luar biasa, hidup luar biasa. Walau ribut melanda, aku takkan menyerah. Hidup Tuhan jiwa, hidup Tuhan jiwa. Cita cahaya, api membara ini takkan pernah padam selamanya. Aku hidup luar biasa. Takkan ku tunduk biar dunia sengsara. Aku hidup luar biasa. Jerit sampai pecah, langit pun terbakar. Terbakar, langit pun terbakar. Okey, cabaran hari ini basikal Adilah pancit. Oh, sekian lama basikal Adilah tak pancit. Akhirnya tewas di bumi Sweden. Selalunya basikal saya je yang pancit. Kali ini basikal Adilah tewas. Semalam dah 3 kali pump tapi tidak menunjukkan efek positif. So, kena korek juga hari ni. Nak tengok apa punca dia. Dan kita nak masukkan cair dalam tube dia nanti. Dengarkanlah deruang intikah roda menyusul waktu. Dia merenung jalanan jauh. Di buru resah impian menggunung. Ucapkanlah baik kata restumu membunga di hati. Harum mewangi di laman sepi. Mengalir semangat membangkit jiwa. Lihatkanlah fitrah manusia, menghormati dan berkasih sayang, mengangkat keamanan bersama. Oh indahnya, lihatlah mereka melakar sengketa, membawa kabar duka dan dusta. Merekah tanah milik bersaudara. Oh saudara. Ikatkanlah tali teguh
Jangan di hati melulu manapun. Okey, Alhamdulillah sekarang jam 2 petang. Masuk untuk kita nak beransur. Dah selesai semua. Basikal dah selesai, kemah dah siap packing, dah siap masak, video pun dah edit separuh. So masa untuk meninggalkan campsite ini. Alright, let's go. Okay, kita jumpa kat depan Dia nak pulangkan kunci. Oh, ada matahari guys hari ni. Kita dah lama betul tak jumpa matahari dah lama tak silau macam ni. Tapi masih sejuk lagi. Okay, kita menggunakan kad untuk buka palang. Tak jadi. Ada 2 kad. Ya Allah. Check out. Okey, jom kita mulakan kayuhan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita masuk ke dalam pak ni. Apa yang ada kat pak? Okay, tayar brake semua okey. Cantik hari ni. Macam pagi Yap. Coklat abang dah habis. Tuhan ada belah kiri. Ada tulis Gods belah kiri. Gods. Oh, panas nak. Makan ni sedap. Enak. Inilah makanan ni. Ini ikan yang kacang. Okay, kita dah minum sebentar. Sambung kayuhan. Lagi 80 kilo sampai ke Orebro. Okay, officially dah tak ada laluan basikal. Maksudnya dah keluar daripada bandar. Okay, welcome to Dragon Back. Ini Catherine Home ni 56 kilo lagi kot. Ke nama dia Catherine Home 56? Okay, selamat jalan Elskins Tuna. Kita menuju ke Orebro pula. InsyaAllah. Cuaca indah hari ni. Alhamdulillah. Kita dah kilometer ke 20. Sekarang jam 4 malam. So sikit lagi nak sampai ke Tasik. Kita nak cari tempat untuk bercamping, berkemah. Hopefully dekat Tasik ada deck untuk kami pasang rumah banglo baru kami. Dah tak boleh celah-celah dah sekarang kita camping. Dah kena tempat luas dah. Kita try cari spot. Alamak, teruk sangat jalan dia. Kanak. Tak boleh. Mana nak parking ni? Depan sikit ada kafe. Kita try usah-usah kat kafe tu. Di manakah kafe itu? Tiada pun kafe tu. Ada rusak. Kita dah tengok masuk dalam hutan ni. Masuk camping tak? Dia bukan laluan kan sini kan? Sini macam batu-batu macam okey. Jauh sikit ada jalan. Kan? So pintu menghadap ranting ni. Boleh? Tengok muka orang suka ranting. Tak seram ke yang malam-malam nampak ranting ni? So, confirm sini Okay, malam ni akan jatuh 6 darjah Celsius paling rendah macam malam tadi. Esok 9 pagi hujan. 9 sampai pukul 12. Situ rata? Maksudnya semua rata. Semua rata. Sekarang kita berada di kawasan sejuk dan lembap. So air tetap akan masuk. Wap air. Air terbentuk. Wap air terbentuk dalam kemah tu. Walaupun dia dah
tertutup, air hujan tak masuk. Tapi sebenarnya bila dalam kemah panas, luar sejuk, dia akan membentuk titik-titik air dekat dinding yang menyebabkan basah lah dalam dalam kemah. So sebenarnya kita nak buat kan. Tak apalah. Okay, Assalamualaikum. Sekarang jam 5 petang. So, Alhamdulillah kita orang dah pasang kemah. Basikal pun kita orang dah bungkus kat depan kemah. Dah siap-siap solat. So kita orang nak makan-makan. Lepas tu tidur, insyaAllah. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni dalam rumah. Dah siap masak dah makanannya. Boleh duduk atas kerusi. Bukan tu ke kerusi ayam? Ni tengah nak serve. Oh, okay. So ni ada gobok sini. Ada tempat tidur sana. Ada ruang tamu. Makan nasi lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kemah baru. Siap boleh letak kerusi duduk. Kepala dah level chandelier dah. Duduk kerusi lah. Sebab sejuk lantai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam dah 10 suku. So, kami dah siap-siap packing. Dah siap-siap habis kemas kemah. Siap sarapan. Ke Oat pagi tadi. So, masa untuk kita bertolak. Right. So, okay, let's go. Oh, hari ni kita dah ready untuk menghadapi kemungkinan hujan hari ni. So ada 68 km lagi untuk sampai ke Masjid Orebro, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lupa. Tangan ni tak boleh. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah, putus balik rantai. Dah cantik-cantik dah nak bertolak. Kena tukar ni tu. Itu tempat lain kot tu, putus. Sebab ni rantai si siapa? Brother tu kan. Sunduk Ali tu kan. Memang nak kena tukar rantai, ayam ni nak kena tukar rantai, tukar puli, tukar gear belakang tu semua. Okey, kita duduk balik. Selesaikan apa yang betul. Okey, dah selesai. Settlekan rantai putus. 30 minit. Catatan terbaru 30 minit. Betulkan rantai. Selepas ni 15 minit. Lepas tu 5 minit. Dah upgrade. Hari ni 50 kilo InsyaAllah. Welcome to Oja KA. Ada juga dot tu pun. Double dot tu pun ada bunyi. Oja Kailka. Di tepi laut berbatu. Okey, kita dah start masuk kampung. So, biar ready mental untuk nak masuk dalam hutan sekali lagi. Dan off-road. Tapi dia potong 20 kilo lah banding jalan raya. Rusa. Bambi. Tak tahu lah dalam kamera nampak ke tak. Subhanallah, luas ciptaannya. Angin dingin, hati terasa dalam kembara. Kami percaya, syukur dekatkan kita semua. Tak semua jalan itu mudah, tak semua kita dah totally masuk hutan tanpa luka. sambil main Ada lecak. letih, ada diam, ada doa yang tak bersuara. Boleh. Okay guys, baru 5 kilo sebenarnya hari ni. Oh, menarik. Ada orang offer coklat. Oh, macam tu. Apa? Tak sejuk ke? Panas, berkicap. Nampak? 1, 2, 3. Sebab semua ada zip. Sejuk. Senang masuk angin. Mesin sejuk. Coklat memang terbaik. Panas. Air teh tanpa gula.
cara menembak lah bang. Tembak rusa kot. Ni kita kat border ke? Tak. Menembak rusa tu. Kesian. Tapi rusa boleh makan kan? Hmm. Tu boleh tembak tau. Kat sini pondok-pondok menembak ni. Kan? Dia tunggu sampai rusa keluar. Sebab rusa tu kan dia suka pergi tempat-tempat lapang macam ni. Bahaya tak kita ni? Bahaya tak? Lagi kita atas jalan okey kot. Jangan masuk kat dalam je lah. Dia kan takkan tembak menghadap jalan kan. Tempat orang lalu. Dia masih ada rules ni. Subhanallah, luas ciptaannya, angin dingin, hati Sekali lagi, selamat tinggal SK Tuna. dalam kembara. Water Kami protection area. percaya, syukur dekatkan kita semua. Ya, jalan besar. Subhanallah, luas ciptaannya, angin dingin, hati terasa dalam kembara. Welcome to Buster Mall. Kami percaya, syukur dekatkan kita semua. Hospital ke? Hospital je. Hospital lah. Tempat X-ray ni lah. Hospital. Ada lah tandas kalau hospital. Boleh lah join tandas. Boleh join eh. Okay, ingatkan ni hospital. Rupanya bukan. Dia adalah kilang. So, tempat private lah. Tak boleh tumpang tandas. Tapi sempatlah solat dekat tempat parking je. Jom, sambung kayu. Di hujung angin Scotland, kami tersenyum dan berserah. Selagi hidup ini kembara, syukur jadi arah langkah. Welcome to Arboga. Luas ciptaannya, angin dingin, hati terasa dalam kembara. Kami percaya. Tadi kita masuk sempadan Arboga. Ini baru betul-betul masuk kawasan Bandar Arboga. Welcome to Arboga everybody. Angin dingin, hati terasa dalam kembara. Ore bro, tak jauh dah. Tinggal 39 kilo je sini. Telah berapa hari belum sampai lagi Ore bro. Dah 3 hari. Katanya 2 hari boleh sampai dah. Tapi sebenarnya banyak dragon bag. So lambat dah sampai. Noah long stay. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke Noah Homestay, long stay apartment. Tapi alhamdulillah boleh tidur, boleh booking 1 hari je pun kat sini. Dan saya booking melalui online je. Lepas tu semuanya diuruskan online, dia suruh ambil kunci. Dan ini bilik dia. Alhamdulillah, selesa katil. 2 katil ni digabung jadi 1. Alhamdulillah. Terbaik.